Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tiwalabot. Jadi malam ni kita bersama Zong dua tempat, muka buku dan juga TikTok lah. So kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys, sorry lah apa ni, tengah set up. Sabar. Kan saya dah cakap, aku nak susun buku. Kan? Dia kata tak pandai, dia kata sir ni malas membaca. Kau tak kenal aku siapa tau. Betul tak guys? Dia orang tak kenal saya siapa tau. Aku nak sedang setting dah alihkan ni apa semua. Saya nak buat rak apa semua. Kau tengok. Ni. Ni. Criminalize war. Itu nama dia lah. Daripada ini pasal perang lah. Saya bukan nak cakap apalah. Ni. Ni Prof ni. Ni Prof bukan Sapli lah. Prof. CMIWS. Masa ni dengan Tan Sri Musa Hassan. Dekat UiTM Shah Alam. Belajar? Belajar apa? Belajar propaganda? Ada beberapa orang lagi. Tapi mostly dia orang banyak. Susah benda ni kena banyak fikir kan. So seminat. So masa tu Tan Sri Musa Hassan lah. Mantan IGP. Ni cerita lama lah guys. Zaman blogger dulu. Kan. Dekat UiTM Shah Alam. Ada satu department tapi dia rasanya dah tak ada sekarang kot. So ada sijil pun tak tahu kat mana lah. So belajar. Kita ni SPM tu bukan orang cakap penamat pada segala-galanya. Kita nak ni kat sini. Ada orang belajar tinggi-tinggi pun mula isap punai. Sokong non kunyit. Ada orang banyak baca buku pun sokong Anwar Ibrahim juga. Kan? Cerita pasal Palestin, kezaliman dalam negara buat-buat tak nampak. Dengan kata hari ni koyak. Brother ZRA. Komen 8200 minta penjelasan. Habis dia blok semua. Minta. Bagi tahulah. Betul tak Minta penjelasan. Bagi tahulah. Bagilah penjelasan. Kau tadi kata Brigade 8200. So orang dah tanya tu jawab lah. Blok. Tak nak jawab. Kenapa tak nak jawab? Guys. Add to story dengan repost. TikTok ni add to story dengan repost. Buku-buku share. Sebab ramai orang tak tahu ni. Ni ekor lama saya tengok. Adalah projek rakyat ni. Ada juga kawan-kawan kita yang bagi. Tapi tak apalah. Saya pakai ni dululah. Kalau dia sekat lagi tak apalah. Okay. Guys. Malam ni santai-santai je. Saya tak adalah nak berat-berat. Sebab saya rasa dah banyak. Saya rasa korang faham. Cuma tajuk malam ni adalah berkenaan dengan UMNO tolak darurat. Yang mana UMNO nak pilihan raya ke-16 serentak dengan Johor dan Melaka. Dan begitulah juga dengan Sarawak katanya. Sarawak pun dengan kata dah setuju juga untuk mengadakan serentak dengan Johor, Melaka dan juga PRU umum. Kenapa? Alasannya adalah untuk menjimatkan kos. Sebab nak tak nak, Melaka kena ada pilihan raya. Johor kena ada pilihan raya negeri. Betul? Sarawak pun kena ada pilihan raya juga. Jadi, dengan keadaan yang krisis ini, yang kita pun tak tahu tahun depan macam mana ni, jadi difahamkan. Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang meeting semalam. Semalam MKT ada meeting guys. Cuma tak kecoh-kecoh je lah. So, nampak macam pilihan raya serentak lah. Cuma hari ni Zahid Hamidi ada buat kenyataan lah. Zahid Hamidi buat kenyataan nampak macam depresif lah. Ini game UMNO. Sekejap so bagi korang tengok video. Susah lah. Dia tak sama dengan iPhone tau. Pioneer. Saya nak bagi korang dengar. Timbalan Perdana Menteri kesayangan korang.
Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kenyataan Datuk Seri Ahmad Maslan berhubung cadangan menangguhkan pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka adalah pendapat peribadi Ahli Parlimen Pontian itu. Tegas Zahid, cadangan Ahmad yang juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu tidak mewakili pendirian atau keputusan UMNO mahupun BN. Itu adalah pandangan pribadi beliau dan bukan pendirian UMNO ataupun Barisan Nasional. Okay. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Agung Kongres India Muslim Malaysia KIMA ke-46 bagi tahun 2025 di Ibu Negara pada Sabtu. Ahmad Maslan pada Isnin lalu di Johor mencadangkan supaya PRN Johor dan Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini ditangguhkan berikutan ketidaktentuan ekonomi susulan krisis geopolitik di Asia Barat. Menurut Timbalan Pengerusi UMNO Johor itu, situasi semasa memberi tekanan kepada kos sara hidup rakyat termasuk melibatkan kenaikan harga bahan api dan barangan keperluan. Kerajaan Negeri Melaka dijadualkan tamat mandat pada November ini, manakala Johor pula tamat mandat pada tahun depan. Okay, ini kenyataan Zahid Hamidi lah. Yang mana tempoh hari Ahmad Maslan nasi goreng. Kabinet yang paling bangang saya pernah jumpa lah. Dia bagi tahu supaya pilihan raya negeri Johor dan juga Melaka ditangguhkan. Bagi kita dah bincang dah, macam mana nak tangguhkan pilihan raya. Sebab bila kau sampai kepada tarikh pembubaran DUN, kau kena bubar. Dalam masa 60 hari, pilihan raya perlu diadakan, melainkan darurat. So, kenyataan Zahid Hamidi itu pendapat Ahmad Maslan. Semalam MKT punya meeting, Majlis Kerja Tertinggi meeting ni, saya difahamkan lah. Saya tak tahu betul tak betul sebab saya tak ada dalam tu. Cuma saya difahamkan, selain daripada mereka, semua mereka yang dipecat, digantung, termasuk saya lah. Boleh masuk semula ke dalam UMNO, masuk saya lah. Ada member tanya, bro, UMNO dah ni. Nanti kejap kita. Antara lain adalah, UMNO setuju untuk pilihan raya. Tak ada penangguhan. So, mana pilihan raya umum serentak dengan Melaka, dengan Johor, begitulah juga dengan Sarawak. Jadi guys, ingat kita nak pilihan raya. Kita nak, UMNO dia punya matlamat nak jadi kerajaan. Itu UMNO punya matlamat. Kita punya matlamat nak selamatkan negara. Nampak? So sekarang ni gini je. Jangan masuk perangkap. Sebab DAP dah cuak dah. DAP dah takut. Kenapa DAP takut? Sebab orang Cina pun tengah mengamuk sekarang ni. Itu sebab itu hari Ahli Parlimen DAP bagi tahu minta supaya darurat diadakan. Macam mana nak darurat? Betul tak? Macam mana nak darurat? Kenalah ada chaos. Kena rakyat turun ke jalanan. Contoh dah ada. Sewaktu COVID, darurat. Tapi tu pasal global, mungkin kita tengok orang pun teruk apa semua, okey. Tapi pernah berlaku darurat di Kelantan. Boleh pergi cek tengok. Darurat di Kelantan itu, terbakar sikit, lepas tu orang turun ke jalanan. Darurat. Ingat benda ni sangat-sangat bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab kalau dapat darurat, non-kunyit kekal berkuasa. So, tak adalah pilihan raya. Kita hari ni nak selamatkan negara, betul tak? Kita semua nak selamatkan negara. So, kalau kita bagi apa yang non-kunyit nak ni, darurat, harga apa semua ni, habis. So, saya minta, UMNO dah nak pilihan raya, kita fokus on pilihan raya. Cuma, tau. Dia tengah tunjuk sesuatu yang konon-kononnya dia ni anti-Israel tau. Kau perasan tak? Terbaru ada seorang lah, influencer juga. Tapi dia bukan influencer chapter VVIP. Sneko lah nama dia, Sneko kan. Dia top juga lah dekat social media, dekat X, dekat YT semua. Tapi dia tak sama macam apa Joe Rogan apa semualah, dia budak lagi lah. So, dia datang ke Malaysia. Saya tengoklah dia datang ke Malaysia. Naik kereta dengan Anwar Ibrahim. Naik kereta dengan Anwar Ibrahim. Harun yang punya lama pertahankan Anwar Ibrahim pun tak dapat naik kereta. Guys, Harun ni, Harun kot. Gila kau. Dengan Wan Hadi. Dua-dua pun tak dapat naik kereta dengan non-kunyit. Padahal lagi hari pertahankan Anwar Ibrahim tu. Sneko tu, entah mana datang, orang Malaysia tak kenal sangat pun dia ni.
Naik kereta dengan non-kunyit. Siap bawa pergi PMO apa semua. So tengok cakap, alah malulah. Guys, betul tak? Kalau Arun dengan Wan Hadi ni cakap ada kesian. Guys, kesian dia orang guys. Kau tak kesian ke? Hari-hari pertahankan non tak dapat naik kereta. Patut bawa lah naik kereta ke, bawa bas ke kan. Bawa bas pun boleh. Anwar naik bas, bawa bas dengan apa ceplos-ceplos apa semua. Tak ada. Low class. Inilah Anwar Ibrahim. Dia tahu. Dia kata ni Wan Hadi Harun ni semua low class. Tak layak. So, bila dia bawa Sneko ni, saya tengok. Kita kan menganalisis kan. Kita ni buat research. Kita tengok. Apa yang dia bawa naratif dia? Dia bawa naratif yang mana Anwar ni anti-Israel. Guys, orang yang tak faham ni dia akan kata, oh, Sneko datang ke tak? Dah set up dah. Sebab dia orang bodoh. Sampai Sneko tu sampai, terus disambut oleh pegawai kerajaan. Tapi Sneko up lah dekat dia punya ex tu. Peminat sambut di KLIA. Peminat sambut di KLIA kepala otak kau dekat dalam lagi, belum keluar lagi. Nampak tak? Dekat dalam tu, Sneko keluarkan peminat sambut dia dekat KLIA. Bang, kita ni dah keluar gate lah baru orang sambut. Dia dekat dalam tu. Pegawai kerajaan sambut dia. So, bermakna memang dah set up. Jadi, apa yang naratif Sneko ni bawa adalah tunjukkan non-kunyit anti-Israel. Against Israel. Nampak? Saya dah cerita itu hari dah. Si Mangkuk ni akan acah tunjuk dia ni terpaling Palestin, terpaling Iran. Semua dia tunjuk lah. Again dengan Israel. False flag ni. Ada false flag ni. Dia akan buat false flag. Geng Sumut of course lah. Dia akan buat kat sana lah. Tapi dekat sini pun saya rasa pun dia ada buat juga ni. Sebab tengok daripada cara dia ni. Dia tengah do something. Dia tengah develop something. Satu naratif yang mana menunjukkan dia ni. Oh dia ni sebenarnya dia against Israel. Oleh kerana itu kelantangan. Kan dia dah sebut dulu. Oleh kerana kelantangan PMA menghentam Israel, maka Israel telah bertindak balas. Ini non-kunyit bang. Wayang bagi kat dia lah. So, saya rasa ke arah tu lah. Tapi tak apa. Kita ada pihak polis. Suka tak suka ada pihak polis. Kita serah kepada pihak polis lah untuk keselamatan negara ni. Kita apa-apa jangan involve kan. Bertenang. Bertenang. So, berbalik kepada kenyataan Zahid Hamidi ni. Yang mana menunjukkan lah. Kita akan berhadapan dengan PRU ke-16. Tetapi, kalau korang masuk perangkap, dia dapat darurat, tak ada pilihan raya. Habis lah. Habis, merana lah kita. So, jangan masuk perangkap lah. Okey. Keduanya berkenaan dengan UMNO lah. Mengatakan bahawa semua ahli UMNO yang telah dipecat, digantung pun semua automatik boleh masuk balik. Jadi adalah kawan-kawan saya kat, bro ni macam mana ni? UMNO dah boleh masuk balik ni. Bagi mampu lah. Kan? Saya dah beritahu banyak kali. Sekali lagi saya cakap, di 3008 ada 530 kat muka buku ni. 2008, saya bukan ahli UMNO. Saya bukan berjuang untuk UMNO pun. Saya berjuang sebab lawan non-kunyit. Lawan dia, sebab kenal dia. Melayu dengan lawan Anwar Ibrahim. 2013, lepas pilihan raya tu, barulah dia orang panggil saya masuk UMNO lah. So, masuk jadi ahli biasa je. Tak ada buat apa pun. Ahli biasa. Tak ada buat apa pun. 2018, UMNO kalah. So, saya rasa macam nak jadi sebahagian daripada sejarah, aku nak menangkan balik. Sebab fikir pasal orang Melayu lah. Bertanding Esko Pemuda, menang Esko Pemuda. Itulah dia. Jadi, bila UMNO dah gantung saya, habislah. Kan? Dan saya tak masuk mana-mana parti sebab aku ni nak bersama dengan Tun. Orang yang nampak Tun, dia akan ikut Tun lah. Saya bersama dengan Tun. Dia bukan pasal parti lah. Jadi bila mungkin ada yang kata, oh dia ni UMNO. Tak ada. Sebab tu macam brother ZRA. ZRA kata ni politik-politik. Dia pernah interview saya. Dia tengok saya punya cakap macam mana. Dia kagum dengan saya. Masa tu 2001 lah saya UMNO. Kan? Tapi cakap pasal penyatuan orang Melayu. Kekalkan penyatuan orang Melayu antara UMNO, PAS dengan Bersatu. So kalau ada yang kata, oh ni macam mana UMNO? Tak ada. UMNO dah membusuk sampai ke usus. Ke beyond the repair. Dan kau boleh nampak kan? Okey, saya tanya dengan korang lah. Dengan perkembangan terbaru UMNO ni,
Kau tengok dia nak tolak siapa jadi Perdana Menteri. Come on. Kau tengok berita-berita yang dah keluar hari ni apa semua. Kau tengok naratif diorang nak tolak siapa jadi Perdana Menteri. Come on. Korang cakap. Korang jangan kata kau tak cakap. Korang cakap semua. Gaya-gaya sumuk je bodoh-bodoh semua ni. Media lambung KJ ya. KJ lah media lambung. Kan dah nampak jawapan. Kan sudah cakap. Kan sudah cakap. Cuma ada lah orang kata, Habis macam mana sir? PRU macam mana? Bang, itu sebab Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Kita ni yang tak ada parti ni, ikutlah Tun. Tun pun bukan nak bertanding. Ikutlah Tun. Sekarang ni Perikatan Nasional lah alat kita. Oh, bersatu tak selesai. Bang, seulang lagi sekali. Perikatan Nasional, pengerusi dia Dr. Sam. Pas. Cukup. Dah, selesai. Dah lah. Kita fokus pada PRU ni. Cuma kan ada yang kata, alah, mengundi pun sama juga. Nanti adalah gerakan. Tak payah keluar mengundi lah. Jangan jadi bodoh. Tu kuasa kita tu. Jadi guys, pasal UMNO ni, kalau ada yang tanya macam mana, tak ada. UMNO dah membusuk sampai kosong. Saya dah cerita balik dah. So ni bukan ahli UMNO pun, sepejuang dulu. Sepopular bukan kerana UMNO popular kan? Sepopular. Aku popular kerana diri aku. Betul tak? Sepopular kerana diri saya bukan kerana UMNO. So, masuk UMNO, berjuang untuk orang Melayu lah. Jadi esko tu. Kan? Betul kena gantung. Sebab apa? Kekalkan penyatuan orang Melayu. Lawan Zahid yang nak buat jajaran baru dengan Anwar dan DAP. Masa tu orang kata tak betul. Akhirnya betul-betul. Jadi guys, dia bukan pasal parti. Dia pasal orang Melayu. Ini tanah Melayu. Ingat ini tanah Melayu. Kalau kita berpecah, kita akan hilang tanah air ni bang. Kita ni generasi yang terakhir. Tun Mahathir bagi tahu kita generasi yang terakhir. So sekarang ni saya minta gini ya semua. Kita jangan masuk perangkap, kita fokus PRU. Fokus kepada PRU. Kita tunggu PRU. Sampai PRU besok, 1 lawan 1. Itu je. Macam mana 1 lawan 1 tu? Kalau UMNO lawan dengan PN, PN lah. Kalau UMNO lawan dengan PKR lawan dengan PN, PN lah. Alat kita PN sekarang ni, kena faham, PN. Sebab Tun blessing kat situ, PN lah. Itu alat. Tapi bukanlah saya cakap, dia ni berparti. Bukan. Kita nak selamatkan negara. Sebab kalau kau sokong UMNO, dia akan bergabung dengan DAP balik. Saya dah cerita dah formula ni. Saya dah cerita ke formula ni? Macam mana formula dia? Formula dia adalah UMNO nak tawan balik kursi-kursi bersatu. Dia dapat 40. DAP dapat remain 40. PKR dapat 32. 112. Bentuk kerajaan lah. Lepas tu Sabah Sarawak ikut lah. Itu je strategi dia. Sebab masa ESCO dulu pun, apa yang dibincangkan adalah kerusi-kerusi yang bersatu menang. Itulah yang dibincangkan. Masa tu tak banyak lah bersatu menang. Sekarang dah banyak lah. Jadi guys, fokus. Kita mesti nak selamatkan negara. Dengarlah cakap orang tua tu, Tun Mahathir tu. Takkanlah masih tak nampak lagi tu. Termasuklah politikus ni. Bersatu, Tan Sri Budi Yassin apa semua ni. Dengar cakap Tun Mahathir. Jangan bergaduh. Kita nak selamatkan negara guys. Kita kat bawah ni rakyat kita bukan pemimpin. Kita nak kepada penyatuan. Memang kalau orang UMNO ni pun, kalau dia sedar diri pun, dia ikut payung besar ni, alhamdulillah. Tapi sibuk nak buat rumah bangsa, rumah bangsat lah, apa semualah. Untuk apa? Untuk Zahid. Jangan guys, jangan. UMNO dah membusuk sampai kosong. Kita nak PRU. Okey. So, tu topik yang kedua lah. Saya tak ada stok-stok yang ni. Topik yang ketiga malam ni, saya tak ada buat poin-poin apa-apa sebab hari ni setengah setting lagi ni kan. Cuma, saya nak sentuh sikit lah pasal berada sumut kita lah. Berada Zainal, Haji Zainal. Semalam saya dah buka cerita pasal dia. So hari ni dengan kata dia blok banyak orang lah. Saya dah bangkitkan semalam. Sebab bila saya cakap sumut ni wayang, adalah yang petikai sampai dia orang buat satu gerakan. Katanya ini semua menghentam sumut untuk melupakan Gaza. Termasuk Zainal pun bagi tahu. Kita tak pernah lupa Gaza lah. Ada kita lupa Gaza? Kita tak pernah lupa. Kita berjuang kan? Sebaliknya korang tengah menunggang sekarang ni. Gaza ni. Korang sedang menunggang Gaza ni. Sekarang saya nak tanya. Semalam saya dah tanya soalan dekat Haji Zainal.
Sebab dulu dia cerita Brigade 8200. Mulut dia cerita Brigade 8200. Habis bergaduh. Bergaduh kita ni. Sekarang mulut dia. Dia balik, dia tak jawab apa-apa pun. Sampai sekarang dia tak jelaskan pun apa jadi pada Brigade 8200 tu. Adakah dibubarkan? Dah kena tangkap? Adakah dia balik dia buat laporan polis? Tak ada. Saya tak tahulah. Kalau ada mungkin bagi tahulah. Sebab itu kita nak dia jelaskan. So hari ni bila ramai orang dia buat live. So dipahamkan dia buat live. Ramai orang komen tanya, apa Brigade 8200? Dia blok. Dia tak jawab, dia blok. Orang tanya kau jawab lah. Betul tak? Kau jawab, tak jawab. Dia blok. Okey, tak apa. Bermakna dia tak boleh nak jawab. Okay. Sekarang ni kita tanya pula Zainal ni. Saya tak tahulah ada berapa puluh kapal. Okay. So apa bantuan yang kau bawa kali ni? Bantuan apa yang kali ni dia orang bawa? Kapal-kapal yang berlayar ni, dia bawa bantuan apa? Saya tanya dengan korang. Ubat-ubatan, susu, pampers. Dulu bukan main. Ubat-ubat yang ini, bot yang ini naik. Ada pampers lah, ada susu lah. Bila kena rampas dengan Israel menangis-nangis lah. Padahal barang apa pun tak bawa. So sekarang ni, apa barang yang kau bawa? Kita nak tahu. Kan? So, tunjukkan lah. Cuma, jangan ceritalah kata ini sekarang keluar duit sendiri. Tak payah. Jangan cerita pasal benda pergi sumut ni keluar duit sendiri. Zainal, kau tak payah cerita. Siapalah geng-geng sumut ni. Kau cerita kau keluar duit sendiri. Tak ada. Kau orang semua dibayar. Cuba tanya dia orang, betul ke sumut 1.0 40,000 seorang? Tanya dia orang. Sumut kedua ni saya tak tahu lah berapa ni. Tanyalah dia orang. Sebab cerita dia gini je guys. Semalam saya buat live, kena potong kan. Okay. Kau tengok sumut pergi ni. Mereka ni volunteer atau dipilih. Bermakna adakah dia sumut ni terbuka, okey, siapa yang nak pergi ke misi sumut 2.0 boleh datang apa semua. Sumut 1.0 dipilih. Sumut 2.0 sedipahamkan. Itu hari kan dia orang ada buka siapa-siapa nak pergi sumut, betul? Betul tak? Kan itu hari ada buka siapa-siapa nak pergi sumut 2.0 boleh register, boleh isi lah. Tapi bila pergi yang ni, dipilih juga. Ibarat orang main cabutan bertuah lah. Okey, cabutan bertuah. Padahal, dah ada orang dia dah. Okey, menang. Zainal, kau menang. Ya, menang handphone. Ni menang handphone. Sama juga. Jadi guys, bila kita cakap sumut ni wayang, pertama sekali sebab non-kunyit. Sebab dia penaung. Gone case lah. Ini bukan pasal politik. Ada pasal politik ke? Bukan pasal politik. Ini pasal kau menunggang sekarang ni. Itu hari 1.0 kau tipu rakyat. Tak tipu ke? Kau cakap ini kapal bawa susu, ini bawa pampers. Lala tak ada apa pun. Balik-balik kau sambut pula. Bukan main lagi macam korang lah. Hero pahlawan. Pahlawan apanya? Rupanya lambung non-kunyit. Oh, Perdana Menteri. Apa benda ni? Ni pun sama juga wayang. Cuma, saya dah bagi tahu tadi, Non dah tunjuk dia terpaling berani, hentam Israel, false flag. Dia akan false flag dekat sumut sana, dan mungkin dalam negara lah. Dekat geng sumut sana tu, mungkin akan ada yang terkorban ke cedera, tak tahulah. Nak menunjukkan inilah kerana kelantangan PMX. Dia dah susun skrip ni guys. Sekarang ni dia orang tengah pening. Geng-geng sumut tengah pening. Macam mana nak lawan dengan Sir ni? Sir lagi, jebat daka lagi. Yang ni lah orang yang dulu-dulu kontam. Abang Roy lagi. Yang dulu kontam ni, bawa ejen parwa apa semua. Korang apa ada ni, maki-maki Sir dulu ni. Sekarang dah ramai buka mata. Macam mana sekarang ni? Ni dia orang tengah plan sekarang ni. Dia orang tengah plan. Kau buatlah apa kau nak buat. Macam saya bagi tahu, Allah yang pegang hati manusia. Lambat laun orang akan tahu kebenaran dia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Jadi, Zainal, 8200 kau tak jawab. Sekarang ni, kau tunjuk video. Barang apa yang kau bawa atas kapal ni. Jangan cerita pakai duit sendirilah, apa semualah. Ada seorang tu siapa dah tengok. Dia cerita duyung. Dia ni selalu cerita pasal duyung, pasal orang kerdil. Dia pun pergi sumut juga. Siapa lupa nama dia. Ada tengok video tadi. Sebut sepetik-petik nama Sir pula. Aku tak petik nama kau petik nama aku pasal apa?
geng sumut. Korang brother yang cerita pasal duyung kerdil tu, kau cerita pasal ikan duyung, orang kerdil sudahlah. Kau cerita imajinasi kau. Kau cerita imajinasi kau je. Pasal orang kerdil dekat sini saya jumpa orang kenet. Kau memang penipu lara. Korang ni semua, aku letak korang ni radio buruk. Korang ni, aku letak korang ni radio buruk. Korang lah. Cerita-cerita yang rakyat nak dengar. Dia ni cepat steam. Kau cerita macam gitu je. Aku tak ada cerita radio buruk. Aku cerita tentang nak selamatkan negara. Aku cerita tentang apa yang sedang berlaku ni. Apa ke depan ni. Apa yang kita nak buat. Sebab, ni tanah Melayu. Ada akal boleh fikir. Beratus tahun kena jajah. Kita tak goyang, babe. Beratus tahun kena jajah. Emas diangkut bertantan. Kita banyak lagi. Ni Selat Melaka. Saya dah cerita Selat Melaka dah. Now baru orang nampak Selat Melaka. Betul tak? Betul tak betul? Sekarang ni diorang dah alih kepada Selat Melaka pula dah. Saya dah cerita itu hari lagi dah. Bagi orang dah bincang lama dah Selat Melaka ni. Dengan Datuk Ron, dengan Zarazia, dengan Sekundo. Kita cerita macam mana pentingnya Selat Melaka ni. Siapa pegang Selat Melaka, dia menguasai dunia. Now, Selat Melaka. Korang tak tahu apa pun. Kita bantah perjanjian Anwar Trump, buat report polis. Korang tak tahu apa pun. Tak nak campur lah, ni hal politik. Hal politik kepala otak. Kau orang cerita pasal negara ni. Sebab, jadi guys, kepada geng-geng sumut ke apa, kau nak balon aku, kau balon lah. Kau teruskan je. Tak ada masalah. Kan? Jangan sampai aku balon. Ingat, tak pernah load tau. Saling kongkang tu, mental tu, gila tu. Hari-hari, papa-bomo. Nak tidur pun, papa-bomo. Tu mental tu. Semua orang yang balon aku, semua mental. Tu, Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi tu. Tengok muka pun dah. Koyak. Sebab apa? Tak boleh lawan. Bukanlah aku nak belagak, tapi aku benda betul. Kenapa aku nak takut? Kalau aku buat benda salah, iyalah. Aku buat benda betul. Orang kalau buat benda betul, orang cakap apa pun, dia relax. Tapi orang kalau dia buat benda salah, komen sikit pun koyak. Macam kau lah. Komen sikit pun dah koyak dah. Betul tak? Siap maki amun lah, mak bapak lah, nenek lah, semua keluar. Orang baca buku ni, ada adab. Ini baca buku, adab pun tak ada. Macam mana ni kau, Zainal? Zainal? Orang baca buku ni ada adab tau. Baca. Mestilah elok cakap. Tuan Mahathir contoh tu. Kalau macam non kunyit, tak baca buku. Dia baca benda yang orang dah siapkan je. Kan kau macam tu juga. Tak adalah guys. Bukanlah nak bergaduh. Bukan nak bergaduh. Pasal saya bagi tahu. Kita semua tak pernah lupa Palestin Gaza ni. Tetapi kita kena ingat. Kita nak kena selamatkan negara ni dulu. Ni tanah Melayu guys. Selamatkan tanah air ni. Takkanlah kita nak biarkan tanah air ni tergadai. Kau dah tengok dah apa yang berlaku ni. Takkan tak nampak? Ni, krisis global. Takkan kau tak nampak itu satu permainan? Saya tanya dengan kau. Sekarang kau orang nampak tak? Isu pasal krisis minyak ni, satu sandiwara permainan oleh puak-puak New World Order. Yang mana negara kita ni non-kunyit lah wakil ejen dia. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Sebab kau tengok, media tak habis lagi. Hari ni pun tak habis lagi. Satu kapal rosak. Nampak tak? Lepas tu non-kunyit hari ni. Kau tengok ni non-kunyit. Dia nak menakut-nakutkan rakyat. Jadi saya cerita dapat info. Dia orang koyak teruk rasa. In the group of wealthy Alah, time cari je tak ada. Potong. Mana non-kunyit ni? Ni. Petronas akan berunding dengan Rusia untuk membeli minyak bagi memastikan bekalan bahan api dalam negara mencukupi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebelum ini banyak negara Eropah dan Amerika Syarikat menyekat Rusia tetapi sekarang terpaksa berebut membeli minyak dari negara berkenaan. Nasib baik, Alhamdulillah, kerana hubungan kita dengan Rusia itu masih baik. Jadi dalam keadaan sekarang ini pun pasukan kita termasuk dari Petronas boleh berunding dengan Rusia untuk memenuhi sebahagian dari keperluan kita sebagai negara sahabat.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Terminal Baharu Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Kota Baru. Setakat ini katanya bekalan petrol terjamin sehingga Jun. Mengulas mengenai lawatan Perdana Menteri Australia ke Malaysia 2 hari lalu, negara terbabit meminta kerjasama mengenai petrol, diesel dan baja. Perdana Menteri berkata Malaysia membuat keputusan membantu Australia tetapi tumpuan diberikan kepada keperluan negara. Australia merupakan negara yang menjalinkan hubungan termasuk keperluan Malaysia memerlukan baja fosfat untuk ladang dalam negara, terutama ladang sawit yang dimiliki oleh Felda. Malaysia juga mempunyai kilang memproses minyak di Australia. Petronas akan Rusia. Kenapa? Kenapa? Guys, dia orang punya plan nak chaos pasal minyak, sangkut. Sebab itu hari tiba-tiba gencatan senjata, minyak turun. Kan non-panik, saya dah cerita dah. Non-panik. Tapi hari tu naik juga harga minyak. Dia kata, oh ni sebab ni apa kena nak tunggu turun apa semua. Okay. Sebab minggu lepas turun lah. Sekarang ni, minyak turun lagi. Berapa sekarang 1 tong? Sekarang 1 tong berapa? Cek tengok berapa 1 tong? Berapa 1 tong sekarang minyak? 80. 70 lebih, 80. So, macam mana nak krisis global energy kalau minyak sekarang ni turun? Nampak tak? Jadi oleh kerana ni, dia pun cakap lah beli daripada Russia. Tetapi dia tetap menakut-nakutkan rakyat, bagi tahu sampai bulan 6. Guys, please lah, korang nak, saya dah ulang banyak kali, korang dah faham dah game nangguk ni. Dan kita jangan lupa, kita ni ada minyak. Kita ni Malaysia negara pengeluar minyak. Guys, so kita ada minyak. Tapi dia seolah-olah menggambarkan kita tak ada minyak. Minyak kita sampai bulan 6. Minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Kenapa pula nak kena sampai bulan 6? Logik. Fikir. Guys, dia bagi tahu minyak kita cukup sampai bulan 6. Okey. Minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Petronas ada 300 lebih pelantar. Semua tengah proses minyak. Mana ada stop? Ada stop ke? Ada stop ke? Tak ada stop. Terengganu, perairan Kelantan, Terengganu tu, Sabah, Sarawak. Tak ada stok pun. Masih lagi proses. Kenapa pula tiba-tiba bulan 6 tak ada? Inilah game dia. Sebab itu, oleh kerana perang Iran ni yang makin slow, harga minyak pun dah turun. So, apa yang dia orang buat adalah false flag lah. Sebab tu semalam, saya dah cerita semalam, Pakistan, Australia, rupanya dalam masa 45 hari, ada berbelas-belas, dekat 20. Tempat refinery minyak ni meletup. Terbakar. Sabotaj. Lebih kurang macam Putra Hayat lah. Macam itulah kejadian dia lebih kurang. Sebab apa? Sebab nak menjayakan supaya global energy crisis. Sebab kalau perang stop, minyak turun, macam mana nak bagi global energy ni? Krisis global energy ni? Tak ada lah. Itu sebab geng-geng sumut ini, kau tengoklah dia orang cerita apa, ini global energy, minyak takkan turun. Betul tak? Betul tak betul? Geng-geng dia orang ni, geng-geng sumut ni lah, geng-geng Anwar-Inan, bagi tahu minyak takkan turun. Sebab ini plan dia orang. Jangan percaya guys, kau fikirlah. Apalah, kita tengok sejauh mana kan. Cuma, now, Selat Melaka. Sebab mereka nak menguasai sebab kapal China lalu sini. Ini perairan yang paling penting, laluan yang terpenting di dunia ni. Nampak kan? Mantap. Saya cerita banyak lah korang dah nampak. Okey. Diorang ni menipu kita ni kalau boleh hari-hari diorang nak tipu kita tau. Sebab dia kata kita ni kambing, kita ni bodoh. Sebab ada ceplo-ceplo bodoh ni lah. Ceplo-ceplo VIP. Jadi dia rasa bahawa rakyat ni akan dengar je, percaya je. Termasuklah terbaru ni. Hari ni punya berita. Potong gaji. Potong gaji menteri. Guys. Saya Korek-korek cium. sedia terima apa-apa arahan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang selama ini pun menteri-menteri
Memang sejak daripada hari pertama, gaji kami telah dipotong pada waktu itu dan saya sedia untuk terima apa-apa arahan. Kita pernah bincang tapi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apa yang dia nak kita laksanakan. Kepingan puzzle pada papan puzzle sebagai simbolik. Saya tak tahulah kalau ada orang masih tak faham lagi. Menteri ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Menteri ke. Guys, dia bukan gaji. Gaji tu berapa sen je. Tapi allowance tu. Nampak tak? Tapi orang yang tak faham ini, tengok menteri potong gaji. Macam non kunyit lah. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Allowance tu. Kita ni, minyak ni, teruk ni, dia orang ada elon minyak. Elon minyak ada. Elon minyak, elon pinggang mangkuk, elon bil elektrik, bil api, elon. Macam-macam elon lah. Elon tu, dia tak cerita elon, dia cerita gaji. Nampak tak macam mana? Dia orang ni tak habis-habis perbodohkan kita tau, guys. Jadi lah, korang semua dah besar panjang lah semua. Okay, so semalam ni nak santai je. Saya nak buka Q&A sebab saya rasa dah banyak saya kongsi, dah banyak saya cerita kat korang. Jadi, apa sebenarnya yang terbuku dalam hati korang ni? Apa yang kau terbuku